Hari ini ramai sangat orang yang hebat pun boleh jatuh kalau suatu benda ini mereka tak buat. Dengan itu matlamat kewangan. Even saya cakap Elon Musk pun boleh lingkup kalau dia ni main ikut rasa sahaja. Tapi kita ni simpan suka-suka hati, ikut mood. Lepas tu pelik pula, kenapalah duit asyik tak cukup-cukup. Sebenarnya masalah yang paling besar adalah kita tak tahu kita nak ke mana dengan duit itu. Sebab itulah tuan-puan, tiap bulan asyik rasa penat. Gaji masuk, lepas tu hilang. Ada duit, tapi tak rasa secure langsung. Mesti anda rasa stres kan? Cuba bayangkan macam ni untuk masa depan anda. Bayangkan, kalau anda dah ada satu tujuan yang jelas. Contoh, nak capai RM10,000 untuk emergency fund. Dan nak ada 20 gram emas sebagai safety net. Setiap kali simpan RM50 pun, pasti akan rasa ada progres. Tuan-puan ingat satu benda ini je. Matlamat walaupun kecil, tapi buat dengan konsisten, maka tuan-puan akan dapat hasil yang besar. Jadi tuan-puan, kalau anda nak saya tunjukkan cara untuk set matlamat kewangan yang paling simple, anda boleh komen saja dekat bawah nak mula.